apa kau nak buat? Aku nak makan gulai ayam. Gulai dengan kari ada beza ke? Aku pun tak tahu lah. Bismillah. Oh, TikTok betul lah. Aku cakap gulai ayam ni memang betul-betul kau nya. Hey, welcome back to YouTube channel Syarifwan. So, ni apa kau nak buat? Aku nak makan gulai ayam. Ni bukan kari tau, ni gulai tau. Kau nampak macam kari sikit, sebenarnya ni gulai. Aku pun sebenarnya tak sabar nak makan gulai ayam pula. Video lepas aku makan kari ayam kan. Kali ni kita makan gulai ayam pula. Aku tak tahu lah gulai dengan kari ada beza ke? Aku pun tak tahu lah. Tapi nampak macam rupa macam sama, tapi ni gulai. Tapi tak apa lah. Aku pun dah lapar ni. Tengok ada cili-cili ni semua kan. Tak tahu gulai ni pedas ke tak pedas. Aku pun dah tak sabar. Dah lapar sangat dah rasa. Dah malam dah ni. So apa lagi korang tunggu? Jom tengok aku makan. Let's go. Gulai ayam. Bismillah, bismillah. Ini kali memang kau je lah. Memang sedap ni. Bismillah, bismillah. Bismillah. Oh, TikTok betul lah. Dia punya rasa kan gulai ayam ni. Sekarang aku tahu apa beza gulai ayam dengan kari ayam. Kari ayam rasa macam orang cakap apa, dia punya rempah tu rasa lain tau. Tak ada terlalu pedas sangat. Yang ni pedas tu, gulai. Gulai ni mungkin letak cili dengan santan rasa. Kalau kari ayam kita pakai rempah-rempah tu kan. Tapi ada guna juga cili, tapi tak pedas tau kalau kari ayam. Gulai ni kalau kau makan, kau rasa macam baru makan sekali kau ada rasa macam pedas tu tau. Baru first bite kau dah rasa dah ada punya pedas tu sendiri. Tapi tak apa, kita makan juga. Bismillah. Siri aku cakap gulai ayam ni memang betul-betul kau nya. Oh, sedap kan. Sebenarnya beza dengan kari ayam yang hari tu aku makan. Yang ni serius sedap lah. Sebab dia ada rasa-rasa pedas, rempah dia. Ada cili, rasa-rasa cili dan santan tu. Oh, memang kena lah makan dengan nasi. Ni kalau ada nak lagi pedas, kena ada cili potong, lagi pedas. Oh, ni yang favourite aku. Pedal-pedal. Oi, ciri dia. Dia punya kenyal tu tak dibuat bincang.
Sikit lagi kan nak habis lah. Video aku untuk ini. Kau jangan lupa like, follow and share. Kita jumpa di next video, okay? Oi, serius kenyang lah makan ni. Aku tak tahu lah. Tak tahu nasi banyak ke ataupun ayam tu yang banyak ke, aku tak tahu. Tapi serius aku cakap memang kenyang. Nikmat betul lah. Alhamdulillah. So aku nak korang tolong subscribe aku punya video, tolong subscribe aku punya YouTube, like aku punya video, atau komen, atau tolonglah follow aku punya IG dengan TikTok kat bawah tu kan. Okay, kita jumpa next video. Apa-apa pun memang sedap.